السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, yang dimuliakan tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada malam ini dan kita nak sambung perbincangan kita tentang kaedah-kaedah ibadat. Kaedah-kaedah ibadat yang dikarang oleh Syekh Saleh Sindi hafizahullah ta'ala, iaitu satu bab yang penting dalam tauhid al-ibadah. Kaedah ibadat ni bukan kita nak belajar cara ibadat, cara semayang, cara ambil wudu, cara umrah, cara bayar zakat, bukan. Kaedah di sini bermaksud dawabit, yakni garis panduan ataupun prinsip-prinsip teras berkaitan dengan ibadah, atau juga boleh kita kata undang-undang teras untuk kita memahami ibadah dalam Islam secara sempurna. Dan ini adalah tajuk yang cukup mustahak di antara topik dalam pengajian Islam yang paling universal. Ini topik dalam ilmu agama Islam ni yang paling universal, yang paling menyeluruh, berkait habis dengan semua benda yang ada dalam Islam ni. Kalau jahil dalam bab ini, kita akan tersalah dalam praktik Islam dari segenap sudut. Kalau kita alim dalam bab ini, maka kita akan benar dan diterima, diberi pahala yang besar pada amalan-amalan kita pada semua cabang agama ini. Sebab tidak ada perkara yang terkandung dalam agama Islam ini melainkan dia mesti dihubungkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang kita telah bahaskan pada minggu yang lepas, kuliah yang lalu, iaitu ibadah pada Allah Ta'ala ini adalah tujuan utama Allah menjadikan manusia. Allah hantar mai kita ke dunia ni, tu Adam mai beranak pinak, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Daripada Adam dan Hawa itu berkembang biaknya manusia. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kelas yang lalu juga kita sudah jelaskan definisi ibadah yang sempurna yang telah disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, iaitu makna ibadah ialah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min kulli al-aqwal wal af'al az-zahirah wal batinah. Bila Allah kata dia ciptakan kita untuk ibadah, kita kena faham apa makna ibadah. Ada orang bila sebut ibadah, dia terbayang semayang, puasa, zakat, haji, sudah. Dan juga amalan-amalan sunat daripada keempat-empat perkara tadi. Semayang sunat, sedekah sunat, umrah sunat, puasa sunat. Adakah itu saja ibadah? Ibn Taymiyah kata ibadah adalah satu istilah yang menghimpunkan setiap perkara yang Allah suka dan redha dari kalangan setiap perkataan lidah dan setiap perbuatan yang zahir atau yang batin.
Jadi senang cerita, ibadat ni adalah semua amalan kita yang zahir, jadi amalan anggota, dan batin, amalan hati yang Allah suka dan redha. Itu maksud ibadah. Jadi bila Allah kata dia ciptakan manusia untuk ibadah, maksudnya manusia bila dia duduk atas dunia ni, dia tak boleh buat apa-apa. Dia tidak boleh beramal, dia tidak boleh berbuat, dia tidak boleh beraktiviti, dia tidak boleh menggerakkan anggota badan dia dan amalan hatinya, melainkan pada perkara yang Allah redha dan pada perkara yang Allah suka sahaja. Itu maksud jadi orang Islam. Bila satu orang yang bukan Islam, dia masuk Islam, apa yang berbeza? Berbeza kat mana? Berbeza pada dia melihat hidup ini nak kena setting amalan zahir dan amalan hati pada perkara yang Allah redha dan suka saja. Semua perkara yang Allah tak redha dan Allah tak suka, nak kena buat apa? Kena tinggalkan. Daripada awal kita bangun pagi sampailah kita tidur di malam hari, kita nak kena ejah ni pergerakan diri kita ni keseluruhannya, zahir dan batin, agar dia berada dalam parameter Allah suka dan Allah redha. Nampak tak? Itu maksud ibadah. Bukan bila kita takbir Allahu Akbar nak sembahyang, baru rasa ibadah. No. Itu ibadah khusus. Sehari keluar masjid pun duduk dalam ibadah lagi. Duduk perkenal kuih tiaw sambil minum kopi pun duduk dalam ibadah. Pastikan duduk dalam ibadah. Duduk dalam lingkungan Allah suka dan Allah redha. Penggunaan lidah, interaksi sesama manusia, hubungan bapa dengan anak, hubungan cikgu dengan murid, hubungan manusia dengan tumbuh-tumbuhan, dengan haiwan, dengan semua. Pastikan tingkah laku kita ni yang zahir dan yang batin berada terikat dengan hal-hal yang Allah redha dengannya. Jangan buat tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang Allah tidak suka dan Allah tidak redha. Itu maksud ibadah. Baik. Pada malam ni kita nak masuk kaedah yang pertama. Kalau sempat kaedah yang kedua sekali. Kata Syekh, awalan, kaedah yang pertama, yakni prinsip ibadah. Ibadah ni dia ada prinsip-prinsip dia, garis panduan dia. Dengan kita memahami kaedah-kaedah ibadah ini, prinsip-prinsip ibadah ini, baru kita akan melihat ibadah itu dengan wajah yang betul, sudut pandang yang betul. Baik, yang pertama dia kata, prinsip yang pertama adalah annal ibadata laha qaidan. Ibadat dalam Islam ni mempunyai dua qaid. Qaid ni maksudnya dua keterikatan, ataupun senang kata dua syarat. Ibadat dalam Islam ni mesti berdiri di atas dua syarat. Waqad dzakara hadzainil qaidain Syekhul Islam rahimahullah fima sami'tum, dan telah menyebut kedua-dua syarat ini oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam definisi kita baca tadi, sebagaimana yang telah kamu dengar. Saya kata seperti mana yang tuan-tuan dengar definisi yang saya baca tadi, dalam definisi ibadah tu dah ada dua syarat tu. Apa dia? Hina arrafa al-ibadah bi annaha ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ketika mana Ibn Taymiyah telah mentarifkan ibadat dengan al-ismun jami'un, satu nama yang menghimpunkan segala sesuatu, ma yuhibbuhu Allah, setiap yang Allah suka ataupun setiap yang Allah cinta, wa yardah, dan setiap perkara yang Allah redha. Idzan al-ibadatu la takunu ibadatan illa bi ijtima'i hadainil qaidain. Jadi saya kata ibadat dalam Islam ni tidaklah dinamakan ibadat
Tidaklah sesuatu perbuatan itu jadi ibadat melainkan dengan terkandung di dalamnya dua syarat ini. Apa dia dua syarat tu? Syarat sesuatu amal ni nak jadi ibadat, apa dia dua syarat tu? Yang pertama adalah perbuatan tu Allah suka, dan perbuatan tu Allah redha. Maka automatik amalan kita tu termasuk dalam kategori ibadah. Apa beza bila amalan itu termasuk dalam kategori ibadah dengan satu amalan tu tak termasuk dalam kategori ibadah? Apa beza? Apa beza? Banyak tak beza? Banyak, sangat banyak beza. Bila satu amalan tu termasuk dalam kategori ibadah, bererti perbuatan kita itu mencapai tujuan kita dihidupkan. Kalau kita buat satu perbuatan yang tak termasuk dalam kategori ibadah, maka apa? Perbuatan kita itu menjadikan kita gagal mencapai tujuan kita dijadikan. Maksudnya kita mengkhianati nikmat yang Allah bagi, kehidupan yang Allah bagi. Macam kita ambil satu orang pekerja, kerja dengan kita sara dia. Satu orang hamba, katalah kita hidup di zaman ada sistem perhambaan. Kita beli satu orang hamba, kita miliki dia, kita bagi pakai, bagi makan, bagi tempat tinggal, bagi semua. Dia tu milik kita, batang tubuh dia tu milik kita. Okey, hang dah jadi hamba aku, hang kena buat sekian. Hang tak boleh hidup selagi mana aku jadi tuan hang buat benda lain tak? Hang buat benda yang aku suruh saja. Kalau dia keluarkan diri dia daripada apa yang diperintahkan, maksudnya apa? Maksudnya dia khianat pada tuan dia. Simple, logik, nak mudah faham. Yang kedua, beza sesuatu amalan itu termasuk dalam kategori ibadah dengan tak termasuk dalam kategori ibadah. Bila amalan itu termasuk dalam kategori ibadah, kita akan nampak ganjaran dia di akhirat. Kalau amalan tu tak termasuk dalam kategori ibadah, maka tidak ada ganjaran, automatik tak ada pahala. Sebab itu kata para ulama, tak semua amalan yang orang duk buat ni, yang zahirnya kita nampak dia tengah buat baik, tapi termasuk dalam ibadah. Tak semua. Tak semua amalan yang kita tengok orang berbuat baik, zahirnya nampak baik, tapi amalan itu di sisi Allah tertulis sebagai ibadah. Tidak semua. Kata Allah SWT di dalam surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Di akhirat esok kami bawa mari amalan-amalan yang mereka buat di dunia. Allah tunjuk satu-satu, tayang balik. Kemudian faja'alnahu haba'an mansura. Kemudian kami jadikan amalan mereka itu debu yang berterbangan. Ayat ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama mengatakan ayat ini tuju pada semua orang kafir. Semua kebaikan orang kafir ada yang baik tak katanya? Ramai. Di mana baru ni ada orang beritahu, ada satu orang kaya Cina, Buddhis, sedekah duit suruh buat surau. Bagus. Bagus. Sepatutnya kita yang pergi sembahyang kat surau tu, kita kena dakwah dia bagi masuk Islam. Ada yang bagus, ramai yang bagus, tapi amalan ni tak diterima. Bayangkan, amalan ni tak terima. Pasal apa? Ada orang kata, pasal apa? Pasal apa Tuhan ni tak terima amalan orang kafir yang baik? Dia buat baik tu, pasal apa tak terima? Kalau Tuhan adil, Tuhan bagilah ganjaran. Ibn Taymiyah kata, orang kafir yang buat baik di dunia ni, Allah bagi ganjaran kat dia, di dunia dan di akhirat. Tapi ganjaran di dunia berbentuk faedah dunia lah, materialistik dunia ni. Tapi ganjaran di akhirat bukan bermaksud dihapuskan dosa dan dimasukkan ke dalam syurga, tapi akan dia, azab dia tak di neraka esok tak sama dengan azab orang kafir yang jahat. Orang kafir yang jahat
azab dia tingkat dalam neraka tu lagi bawah. Sebab tu semua orang yang masuk neraka ni dia ada peringkat dia juga. Allah adil. Seperti mana dalilnya adalah pakcik Nabi SAW, Abu Talib. Abu Talib, Allah Ta'ala sebut pada Nabi, dia akan dikenakan azab seringan-ringan azab dalam neraka. Sebab sumbangan dia besar kepada Nabi SAW. Tapi dia tetap masuk neraka. Orang tanya lagi, pasal apa dia masuk neraka juga? Katalah satu orang kafir buat satu amalan baik, kebaikan banyak, dia bagi duit buat surau, sehari dia pergi sumbang iftar lah Ramadan, sehari dia tolong orang. Pasal apa lah kali kalau mati dia angkat macam tu, tak Islam, masuk neraka. Orang tu masuk neraka tak masuk neraka, kita serah Allah Ta'ala lah. Tapi secara teori atas-atas teks Quran dan Sunnah, orang yang mati dalam keadaan syirik memang masuk neraka. Ya. Tapi pasal apa Allah Ta'ala buat macam tu, keputusan macam tu? Jawapannya ialah inna syirka la zulmun azim. Sebelum ni kita dah bahas pasal syirik, kan? Syirik kezaliman paling besar. No kompromi. Satu orang buat baik macam mana pun, tapi kalau amalan dia itu di atas akidah syirik, no kompromi. Syirik, kezaliman kepada Allah yang paling besar sekali. Walaupun dia buat baik terhadap makhluk, orang kafir itu dia buat baik terhadap makhluk begitu besar, begitu banyak, tapi hang buat jahat pada Allah Ta'ala. Allah cipta kau untuk beribadat pada dia, tauhidkan dia, tiba-tiba kau langgar hak dia. An taj'ala min khasa'isillah ila al-makhluq. Makna syirik, kau ambil hak khusus bagi Allah, kau pergi bagikan makhluk. Ini syirik. Nampak tak? Jadi bila kita buat satu amal itu, walaupun sekecil minum air, tapi kalau di atas ibadah, nampak pahala di akhirat. Makin mendalam keikhlasan kita, kualiti ibadat kita, maka makin besar pahala. Sebab tu kata Nabi SAW, semua amalan, kullu amalin tudha'af lahu. Semua amalan dalam Islam ni akan dilipat kali gandakan. Daripada 10 sampai 100 kali ganda. 700 kali ganda. Daripada 10 sampai 700 kali ganda. Jangan ingat bila kita semayang ni dapat satu pahala tu. Tak. Siapa yang keikhlasan dia lebih, penghayatan dia lebih, amalan hati dia lebih, kesedaran dia terhadap makna ayat, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dia selami dalam solat, maka pahala tu akan bertambah sampai 700 kali. Nampak tak? Jadi penting kita memastikan semua perbuatan kita ni di atas ibadah. Nampak tak? Jadi sebab itu orang Islam yang faham fikrah ibadah ni, dia akan berjalan dalam hidup ini siang dan malam. Duduk seorang-seorang atau duduk dengan orang, dia dalam beribadah. Dia berjalan dengan penuh yaqin, dengan penuh sedar. Berjalan dengan penuh sedar. Maksudnya, aku ni abdun, orang yang sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Bila dia nak bercakap, dia bercakap di atas dasar ruh ibadah. Bila dia berurusan dengan orang, dia berurusan di atas ruh ibadah. Nampak tak tuan-tuan? Inilah orang Islam. Inilah Islam yang Nabi bawa ni. Nak bagi semua kita jadi macam ni. Jauh tak kepahaman macam ni dengan kepahaman orang Islam? Jauh tak? Jauh. Sangat jauh. Sangat jauh. Jadi beruntung tuan-tuan boleh main kuliah, dengar hal-hal yang besar macam ni, mengembalikan kita kepada hakikat ilmu, hakikat kebenaran. Baik. Jadi ada dua syarat yang untuk menjadikan amal itu ibadah. Syekh kata al-ibadah la takunu ibadatan illa biijtima'i hadzaini al-qaidain. Satu amalan itu, satu ibadah itu tidak jadi ibadah melainkan dengan terhimpun di dalamnya kedua-dua syarat ini. Ay yakuna hadza syai'u mimma yuhibbuhu Allah. Yang pertama,
perlulah amalan tersebut, perbuatan tersebut, sama ada anggota atau dalam hati, perbuatan itu termasuk dalam apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Amalan hati contohnya, ada amalan hati yang Allah suka, cinta, dan amalan dalam hati kita ni yang Allah tak suka. Contoh apa? Bertawakal pada Allah. Tawakal ni bukan amalan kaki, bukan amalan telinga. Dia amalan apa? Amalan dalam hati. Hati tu dia serah pada Allah. Hati tu menyerah. Ini antara amalan yang paling Allah suka, amalan hati. Di sana ada amalan hati yang Allah tak suka, tak cinta. Apa dia? Hasad dekat orang. Hasad dengki kat orang. Allah tak suka, tapi dia amalan hati. Jadi amalan dalam hati ni ada sisi yang Allah suka dan Allah murka. Kita yang pilih tu nak ambil mana? Demikian amalan anggota. فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ هَلْ هَذَا الْقَوْلُ أَوْ الْفِعْلُ عِبَادَةٌ أَمْ لَيْسَ كَذَلِكَ فَانْظُرْ أَهُوَ مِمَّنْ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَشَرَعَهُ لِعِبَادَهُ. Yang pertama Allah suka, yang kedua wa ayyakuna mimma syara'ahu li'ibadihi. Syarat yang kedua saya kata, perlulah amalan kita itu termasuk dalam apa yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Maksudnya Allah Ta'ala yang mengiktiraf amalan itu sebagai ibadah dalam teks Qurannya dan dalam teks melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang kita buat tu Allah suka dan Allah telah syariatkan. Amalan yang disyariat dalam Islam ni tuan-tuan, jangan duk bayang hak 5 tadi, sembahyang, puasa, zakat, haji. Jangan bayang tu saja. Banyak lagi amalan-amalan yang di luar kerangka ibadat khusus yang disyariatkan. Begitu banyak. Nak masuk masjid, macam mana cara masuk? Amalan masuk masjid macam mana? Kaki kanan, kan? Itu disyariatkan tu, masuk masjid dengan kaki kanan. Amalan tu disyariatkan. Baca doa apa masuk masjid. Kata Ibn Qayyim, Nabi SAW ajak cara buang ayat kecil daripada sebelum masuk layak, duduk dalam layak sampai keluar dari layak. Islam ni mengajak kita cara nak gauli isteri daripada sebelum gauli, sedang dan selepas. Daripada sebelum makan, tengah makan sampai selepas makan. Itu semua ibadat. Itu semua ibadat. Selagi mana dia disyariatkan, terdapat di dalam nas, maka dia termasuk dalam ibadat. Jadi dua, Allah suka dengan amalan tu dan Allah telah syarakkan. Baik. Jadi Syekh kata, فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ هَلْ هَذَا الْقَوْلُ أَوِ الْفِعْلُ عِبَادَةٌ أَمْ لَيْسَ كَذَلِكَ فَانْظُرْ أَهُوَ مِمَّنْ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَشَرَعَهُ لِعِبَادِهِ. Jika kamu ingin mengetahui, Syekh kata, sama ada sesuatu ucapan lidah ataupun perbuatan zahir dan batin tertentu merupakan ibadah atau tidak, fanzur, katanya, kau perhati tengok, ahwa mimman yuhibbuhullah, adakah ucapan yang disebutkan itu ataupun amalan anggota atau amalan hati yang kita buat ni ataupun apa yang orang lain buat, Allah suka dan Allah syariatkan. Kita setiap hari kita dengar ucapan manusia lain dan kita sendiri pun berucap, berkata-kata, orang lain pun berkata-kata. Setiap hari tubuh badan kita bekerja, kan? Berbuat, beramal. Amalan hati kita pun beramal, bekerja. Demikian kita melihat orang lain beramal, bekerja. Jadi kalau kita nak tahu amalan kita, amalan orang, perkataan kita, perkataan orang termasuk dalam ibadah atau tidak, perhatikan amalan itu, ucapan itu Allah suka dan Allah syariatkan ataupun tidak. Kalau termasuk, maka dia ibadah. Dia ada pahala dan akan membawa dia masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan sayang kepada dia. Di antara gelaran, tuan-tuan, gelaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi, Allah Ta'ala ni bila dia nak gelar Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Apa gelaran terbaik yang Allah panggil Nabi? Siapa tahu? The best punya panggilan Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Ni Khalilullah, kekasih Allah, Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Allah panggil Nabi dengan satu gelaran. Siapa tahu? Apa dia? Dalam Quran Allah panggil Nabi, Ya ayyuhan Nabi. Kan? Ada tempat Allah kata, Ya ayyuhan Rasul. Ada tempat Allah kata, Ya Muhammad. Itu semua panggilan-panggilan yang mulia, kehormatan kepada Nabi. Di antara gelaran yang the best yang Allah panggil Nabi, sebut tentang Nabi, Allah panggil Nabi ni Abdun. Abdun. Apa nama orang Abdun? Hamba. Macam lekeh dengar hamba. Panggil hamba apa yang mulia, apa yang hebat, kan? Jadi gelaran terbaik yang Allah Ta'ala panggil Nabi adalah kalimah Abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah gelar Nabi dengan Abdun. Di sini banyak orang salah faham. Dia kata Abdun di sini adalah hamba. Kurang tepat. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Ar-Rahman. Ramai orang terjemah hamba-hamba Ar-Rahman. Mereka berjalan di atas muka bumi dengan penuh tawaduk, rendah diri. Ibadur Rahman bukan bermaksud hamba Ar-Rahman. Ini penting. Abdun yang Allah panggil Nabi ni bukan makna hamba. Kata Al-Baghawi, semua makhluk dalam dunia ni, dalam seluruh alam ni hamba. Daripada kuman yang paling kecil sampai galaksi Arash yang paling besar, semua hamba Allah. Jadi makna Abdun di sini apa? Orang yang paling sempurna ibadah dia. Itu dia. Orang yang paling sempurna ibadah dia, pengabdian dia, ubudiyah dia. Orang yang paling amalan-amalan dia itu berada dalam skop ataupun parameter Allah suka dan Allah syariatkan itu, hak paling hebat sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad digelar Abdun. Jadi Abdun itu bukan bermaksud hamba secara umum. Abdun itu bermaksud hamba yang sempurna pengabdian daripada Allah dalam semua hal. Ini orang ini paling cemerlang sekali dalam ibadah, tunduk patuh daripada Allah Ta'ala, paling cemerlang Rasulullah. Seperti mana yang Allah sebut dalam Az-Zariyat 56 tu, aku tak ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah, maka yang paling cemerlang ibadah adalah sebaik-baik manusia, itu Rasulullah SAW. Maka digelar Rasulullah sebagai Abdun. Itu dia. Nampak tak? In kana dhalika kadhalik fahadha al-amru ibadatun. Syekh kata, kalaulah satu perbuatan itu ataupun ucapan itu termasuk ada pada dua-dua syarat ini. Ucapan tu dia telah berucap dengan satu ucapan yang Allah suka ucapan itu. Misalnya Allah sebut dalam Quran, wa qulu lin-nasi husna. Bercakaplah dengan manusia dengan ucapan yang indah, yang baik. Bila orang dengar tu indah, baik, sejuk telinga dengar. Jadi siapa yang cakap macam tu, Allah suka dan Allah telah syariatkan, maka ibadah. Dia jadi ibadah. Itu yang pertama, kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, al-qa'idatu ats-tsaniyah. Jadi tuan-tuan, berdasarkan kaedah yang pertama tadi, aplikasi daripada hak kita mengaji ni, lepas ni kita cuba. Pastikan semua amalan kita, ucapan kita, termasuklah hak kita, sembang-sembang kita dengan anak-anak, sembang-sembang kita dengan orang rumah kita, dengan kawan-kawan, hatta duduk kedai mamak pun, pastikan apa yang kita cakap itu Allah suka dan Allah syariatkan. Cuba try, kawal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, cakaplah dengan perkataan yang tepat, kata Allah. Perkataan yang tepat, perkataan yang dibina di atas takwa. Ini
perkataan ibadah, cakap-cakap yang di atas ibadah. Nampak tak? Bayangkan kalau semua orang faham tajuk ni dan amalkan, apa jadi? Kan? Kalau kita majikan, kita jadi majikan yang baik. Kalau kita pekerja, kita jadi pekerja yang amanah. Sebab semua orang nak pastikan dia dalam ibadah. Kalau dia jadi anak, jadi anak yang soleh. Kalau dia jadi bapa, jadi bapa yang baik. Jadi ini penting ilmu. Baik, kaedah yang kedua. Al-ibadatu laha ruknan. Ini penting. Ini antara tajuk yang penting. Al-ibadatu laha ruknan. Ibadah ni pada dia ada dua rukun. Dua undang-undang penting. Ibadat ni ataupun kita kata ada dua isi yang penting. Dalam ibadah ni mesti ada dua isi ni. Dua biji ni. Kalau dalam buah tu kena ada biji dia. Dalam ibadah kena ada dua substan utama, isi utama. Yang pertama adalah ar-ruknul awal ghayatul mahabbah. Kemuncak cinta. Ghayatul mahabbah maksudnya cinta yang setinggi-tingginya. Cinta yang paling tinggi. Yang kedua, rukun yang kedua adalah ghayatul dhul, kemuncak kehinaan ataupun kemuncak ketundukan. Sebahagian para ulama bila menyebut tentang dua rukun ini, mereka mengatakan dua rukun ini khusus kepada ibadat-ibadat khusus sahaja. Yang kita sebut sembahyang, puasa, zakat, haji, doa, semua ibadat yang mana tidak dinamakan dalam agama melainkan dengan ibadat. Seperti berdoa, seperti sujud, solat sunat, solat wajib, umrah, ibadat wajib, ibadat yang khusus. Ibadat khusus ni maksudnya sesuatu amalan yang tak dinamakan oleh agama melainkan dengan ibadat. Semayang, orang tak kata semayang ada versi ibadat, ada versi tak ibadat. Semayang memang totally ibadat. Nampak tak? Kita pi kerja contohnya. Pi kerja ni ibadat khusus ke ibadat umum? Ibadat umum. Apa maksud ibadat umum? Maksudnya ibadat itu dipanggil ibadat ghairu mahdah. Ibadah yang tidak tulim. Maksudnya dari satu sisi amalan itu boleh jadi bukan ibadah, dari satu sisi dia boleh termasuk dalam ibadah. Orang yang pergi kerja dengan niat apa? Dengan niat nak sara diri dia, nak mencari kurniaan Allah, supaya dia tak meminta-minta, nak cari nafkah anak isteri. Ibadat tak ibadat? Ibadat lah. Kalau dia berpi di atas niat itu, jadi ibadat. Tapi kalau dia pergi di atas niat lain, pergi kerja ni memang budaya semua orang, takat budaya je, tak ada. Dia pergi itu sebab tak ada apa-apa tujuan kerana Allah, tak ada. Orang lain pergi, dia pergi, maka tak ada apa-apa. Nanti kita akan pergi kepada kaedah yang ketiga atau yang keempat tadi. Syarat penerimaan ibadah ada dua, ikhlas dan ittiba' sunnah. Jadi amalan ibadat umum ni ada sisi yang dia bukan ibadat, ada sisi dia boleh termasuk dalam ibadat. Tapi kalau ibadat khusus adalah amalan-amalan yang dia confirm ibadat. Dia tak dapat tidak, dalam apa jua keadaan, di mana jua, dia adalah ibadat khusus. Seperti sembahyang, puasa, zakat dan haji jadi. Baik. Jadi dua rukun ibadah ini adalah berkait dengan ibadat khusus. Sebagian para ulama seperti Syekh kami di Madinah, Ibrahim Ruhaili, dia kata dua rukun ini, ghayatul mahabbah, kemuncak rasa cinta, dan kemuncak ketundukan ini termasuk juga dalam ibadat umum. Cuma yang rajahnya pandangan yang lebih kuat adalah dia fokus kepada ibadat khusus. Baik. Apa makna ibadat ni? Isi dia adalah kemuncak kecintaan dan kemuncak ketundukan. Apa makna?
Maksudnya di sini adalah al-ibadah itu dia ada dua rukun, yang dua tadi, kerana itulah makna ibadah. Al-ibadah daripada kalimah abdun, dari sudut bahasa yang kita sebut hamba. Abdun, hamba. Hamba ni apa dia punya sifat khusus dia? Sifat khusus bagi seorang hamba, orang yang jadi hamba, apa dia sifat khusus? Sifat tetap yang mesti ada kat dia. Apa dia? Dua. Yang pertama, az-zul wal khudu'. Kehinaan dan ketundukan. Orang yang jadi hamba ni biasanya dia tak belagak, dia tunduk, dia rendah diri, dia memandang diri dia hina. Itu hamba. Jadi al-abdu yata'abbad, satu orang hamba yang beribadah. Maksudnya apa? Dia memperendahkan diri dia, dia memperhinakan diri dia, dia buat satu amalan yang menzahirkan kehinaan diri dia. Itulah maksud ibadah. Faham tak? Jadi bila kita kata ibadah, saya sedang beribadah, maksudnya kita sedang menumpahkan ketundukan, kecintaan sepenuh hati, keagungan sepenuh hati kepada pihak yang disembah itu. Tapi kalau kita dakwa, tadi saya ibadat, semalam saya buat ibadat sekian, dalam keadaan ibadat tu kita buat dalam keadaan tak ada langsung cinta kepada pihak yang disembah itu, ataupun ketundukan, kerendahan kepada pihak disembah, tak ada. Satu orang raja kan, dengan pakai jubah berharga 20,000, kepiah saja 15,000, butang saja 5,000, semayang dengan kapet merah semua. Kalau dia semayang tu di atas rasa perasaan raja ni, maka tak ada lah ibadat tu. Semayang dia tu bukan ibadat. Ibadat mesti apa? Sebab nanti kita akan masuk tiga, ada ibadat, ada tiga dipanggil amalan hati. Tiga amalan hati yang menetap dalam satu-satu ibadah. Yang pertama al-mahabbah, rasa cinta. Yang kedua al-khasyah, rasa takut. Yang ketiga adalah ar-raja. Dalam mana-mana ibadat kita, baca Quran ke, zikir ke, doa ke, semayang ke apa, tiga-tiga ni mesti on. Takut pada Allah, berharap pada Allah, cinta pada Allah. Jadi kalau tiga-tiga perasaan ni tak ada langsung dalam hati, oi saya bos, Allahu Akbar, oi saya raja, oi saya Perdana Menteri, saya presiden, saya pengurusi masjid, saya tu imam, tanpa ada ghayatul zul, kemuncak ketundukan, tak ada. Walaupun kepala dia pergi tunduk sujud, tapi kalau hati tak sujud, tak ada ibadah. Maksudnya itu bukan ibadah. Nampak tak? Jadi dua rukun ibadah. Nak jadikan sesuatu amalan itu ibadah, dia ada dua rukun. Itu ghayatul mahabbah wa ghayatul zul, kemuncak rasa cinta dan kemuncak rasa tunduk dan hina. Setengah ulama dia guna ibarah yang lain, istilah yang lain. Dia kata ghayatul hubb wa ghayatul ta'zim. Ibn Taymiyah kadang dia guna istilah tu, kemuncak rasa cinta dan kemuncak rasa ta'zim, pengagungan. Jadi bila kita solat, Allahu Akbar, maksudnya disebut lafaz Allahu Akbar itu pun dengan perasaan nak menta'zimkan Allah Ta'ala, nak mengagungkan Allah Ta'ala. Bukannya Allahu Akbar lebih tu bagi salam. Tak boleh lah, itu bukan sembahyang. Satu orang doa, amin, amin, amin. Mana boleh doa lah tu? Setengah tak jadi imam kan. Ada doa imam, dia baca doa tu. Amin, amin, Rabbana atina. Doa tu ibadah. Baru ni saya sebut dalam Facebook saya. Kecoh isu orang duk berlagu Quran ni. Kan, orang baca Quran berlagu melampau-lampau. Kadang-kadang orang ambil intonasi lagu Hindustan tu, dia buat untuk baca ayat Quran. Jadi lagu tu setengah tu dia taranum
taranum dengan dalam keadaan bukan untuk nak beribadah, lebih kepada nak berintonasi suara. Demikian juga ada orang azan tu, udah berlagu saja bergulung-gulung, yang kadang-kadang dia tidak dibina di atas ibadah itu, lebih kepada nak menyanyi. Tak boleh, ibadah mesti duduk di atas ni, ghayatul zul. Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Zul, tunduk, khusyuk, takut, harap, mahabbah. Bukannya duk berhibur, Allahu akbar, nyanyi juga, takbiratul ihram. Tak kena. Kalau dia baca macam tu depan syekh, seorang pemegang sanad Quran terbesar di Syria sekali, syekh, lupa nama, dia akan marah. Ni nak baca Quran ke nak menyanyi? Dia akan marah. Dia cukup marah orang yang berlagu lebih. Sebab ibadah, baca Quran ni ibadah. Ghayatul dhul, kemuncak asal. Kita azan insya-Allah. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Wa ibadatur rahman ghayatu hubbihi, dan ibadah kepada Ar-Rahman yang Maha Pengasih
ghayatu hubbihi, adalah kemuncak cinta kepada dia. Ibn Taymiyah dalam Al-Ubudiyah, kitab yang ceritakan tentang maksud ibadah, Ibn Taymiyah kata perasaan cinta dalam hati ni ada beberapa tingkat dia. Saya terlupa istilah-istilah yang dia guna tu. Dari sudut falsafah, cinta ni dia ada beberapa tingkat. Ada cinta yang tahap bawah, cinta tahap sederhana, cinta tahap tinggi, dan cinta tahap kemuncak. Ada orang kita tengok dia, kita berkenan. Habis dekat tu ya, cinta sebatas pandangan pertama tu. Ada cinta yang sampai tahap dia bermain di fikiran. Nak tidur malam dia teringat. Ada cinta yang sampai tahap nak kita teringat dan sampai nak pergi jumpa dia, nak tengok dia. Dan Ibn Taymiyah kata cinta yang paling tinggi adalah cinta ibadah. Ibadah tu maksudnya cinta paling tinggi. Maksud ibadahnya adalah cinta yang tertinggi. Maksudnya kita sayang kat satu orang, sayang yang teramat tinggi sampai tahap kita sujud dia. Sayang sampai tahap kita rasa hang ni hidup dan mati aku kat hang. Seluruh rezeki aku kat hang. Seluruh takdir baik dan buruk aku berada di tangan kau. Itu penyerahan sepenuhnya, pengagungan sepenuhnya. Itu maksud ghayatul mahabbah. Ibadah ni mesti ada. Maksudnya ibadah ni berada di tingkatan itu. Sebab tu bila kita nak ajak anak kita semayang ketika dia darjah 1, Nabi kata alimu auladakum inda sabi'ah, ajari anak-anak kamu salat ketika umur 7 tahun. Sebagian ulama salaf mengatakan 7 tahun itu paling lewat ajak sembahyang, paling lewat. Kami mula ajak anak sembahyang ketika anak kami dah kenal kanan dan kiri. Yang mana kanan, yang mana kiri. Bila dah kenal, boleh ajak sembahyang. Sebagian ulama salaf kata okey. Jadi sembahyang ni amalan apa? Amalan anggota. Amalan anggota dan amalan hati lah. Nak bagi budak-budak sembahyang, mana boleh nak terus pergi sembahyang. Melainkan perlu ada dalam diri dia dorongan, keinginan, tolakan untuk pergi ke sembahyang. Nampak tak? Sebab tu kalau kita ada anak-anak kecil yang mana yang tak kahwin lagi ke apa, ada anak kecil ataupun kok ada nak tambah anak lagi kan, anak daripada umur 3 tahun 4 tahun, kenalkan pada dia nama dan sifat-sifat Allah, cerita pasal Allah. 3-4 tahun pertama tu cerita pasal Allah. Sampai anak-anak kita kalau dia gaduh dengan adik dia, abang dia pun, dia kata nanti Allah marah abang. Ayat tu mahal tu. Nanti abang Allah hukum masuk neraka. Allah maha membalas. Kalau adik boleh cakap bahasa ayat lagu tu, clear, berjaya lah mak pak dia. Maksudnya dia dah ada hubungan ketuhanan tu, hubungan dengan Allah Ta'ala, sense of God tu. Itu penting. Daripada umur 3 tahun 4 tahun dia dah mula cakap macam tu, 5 tahun kita bubuh lagi, sampai dia semua benda dia interaksi dengan Allah Ta'ala. Maka bila kita kata Allah ni kita kena sembah dia, dia yang bagi rezeki kat kita, dia yang menghidupkan kita, mematikan kita, yang nak bagi kita masuk surga, maka ketika itu anak kita akan ringan nak sembahyang. Sebab itu tauhid asma' wa sifat, kesan dia adalah tauhidul ibadah. Satu orang yang tak boleh nak sembahyang, berat nak sembahyang, tak boleh nak buat ketaatan, langgar larangan Allah, punca dia adalah dhaif, lemah pada tauhid nama dan sifat Allah. Ma'rifah terhadap Allah tak ada, nak suruh pergi sembah Allah tak boleh. Sebab ibadah tu sendiri ghayatul mahabbah, dia adalah terbitan, pantulan daripada perasaan cinta yang paling tinggi. Satu orang salat, sujud, hadap Allah dengan penuh cinta, itulah ibadah. Nampak tak? Ma'adhulli abidihi huma qutban.
Ibadah itu bersama dengan dhulli abidihi, ketundukan, kehinaan abid si pelaku ibadah itu, qutban, yang mana kedua-duanya cinta dan tunduk ini adalah dua kutub ibadah, dua paksi ibadah. Tak kira lah kita baca Quran ke, kita baca dengan penuh perasaan cinta, ambil tahu mana-mana. Bila nak berdoa, berdoa dengan penuh cinta, dengan penuh tunduk, dengan penuh hina, baru dia jadi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Syekhuna Ibrahim Ruhaili dia kata, dua rukun ibadah ni termasuk juga dalam ibadat umum. Ibadat umum seperti kita berbual dengan anak isteri, pergi kerja, buat aktiviti masyarakat, pergi beli barang, berjual beli, berniaga. Kita buat benda tu dalam keadaan, dalam perkara yang Allah suka dan redha, Allah syariatkan, dalam keadaan hati kita tunduk pada Allah, cinta pada Allah, mencari perhatian dia. Dalam keadaan kita tak sombong, tak mengangkat diri, tak melihat diri, melihat Allah, maka amalan-amalan itu akan jadi ibadah. Jadi ini dua poin yang saya nak tekankan pada malam ini yang disebut oleh Syekh Saleh Sindi ini. Yang pertama, dua syarat ibadah, dua qaid, dua garis paduan ibadah, iaitu Allah cinta dan Allah syariatkan. Poin yang kedua adalah dua rukun ibadah, iaitu kemuncak kecintaan dan kemuncak kehinaan. Nampak tak? Clear? Kalau tak clear, boleh angkat tangan tanya. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Saya tutup di sini dulu. Sila kalau tuan-tuan ada soalan. Ya, sila. Ya. Macam mana nak dapat kemuncak cinta tu? Bagus soalan. Soalan orang nak buat, insya-Allah. Macam mana nak dapat kecintaan yang tertinggi ni? Semayang dalam keadaan penuh cinta pada Allah. Macam mana? Jawapan dia tak ada cara lain melainkan tafaqquh nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu saja cerita dia. Ayat-ayat Al-Quran yang paling banyak adalah nama dan sifat-sifat Allah. Taqrirat bi asma'ihi wa sifatihi. Penegasan-penegasan tentang nama-nama dan sifat-sifat dia. Saya ada kuliah nama-nama Allah di Masjid Kubang Gajah, dan ada kuliah sifat-sifat Allah di Masjid Baruh Santan. Untuk diri saya juga benda tu. Untuk diri saya juga. Kita pun banyak benda lagi, sisi Tuhan yang kita tak kenal, sifat-sifat dia, ciri-ciri dia. Tauhid asma' wa sifat adalah tauhid yang paling penting sekali, paling tinggi. Menurut Ibn Qayyim rahimahullah, tauhid asma' wa sifat adalah asyrafut tauhid, tauhid yang paling mulia. Tadi kita kata Allah ciptakan manusia untuk beribadat kan? Tapi sebenarnya kata Ibn Qayyim, sebelum ibadat itu ada tujuan lain lagi. Tujuan yang lebih awal. Allah Ta'ala ciptakan manusia dan semua makhluk. Apa dia? Iaitu untuk mengenali Allah Ta'ala. Allah sebut dalam surah At-Talaq ayat ke-14, ayat ke-12 kalau tak silap saya. Firman Allah Ta'ala, surah At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amr bainahunna. Allah yang menciptakan 7 tingkat langit, dan daripada bumi itu yang seumpama dengannya, dengan langit tu, iaitu 7 lapis bumi. Allah ciptakan 7 tingkat langit dan 7 lapis bumi. Yatanazzalul amr, kata Allah. Di antara langit dan bumi itu Allah turunkan amr, urusan dia ataupun perintah-perintah dia. Sebab apa? Di antara langit dan bumi ni, sebahagian ulama salaf ada yang menyebut, seperti Ibnu Abbas ataupun tak silap saya Mujahid
yang meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, jarak di antara satu langit ke satu langit tingkat tu 500 tahun. Satu langit ke langit yang berikutnya 500 tahun pula perjalanan jauh. Di antara langit ke langit tu bertrilion-trilion malaikat penuh. Jadi Allah ciptakan semua malaikat, jin, manusia, binatang, dalam bumi, luar bumi, semuanya untuk apa? Allah sebut ayat ni, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha ahata bikulli syai'in ilma. Tujuannya adalah lita'lamu. Allah nak semua makhluk ni kenal dia. Itu cerita dia. Allah nak semua makhluk-makhluk yang termasuk malaikat mengenali dia. Supaya hampa kenal aku. Annallaha ala kulli syai'in qadir, bahawa Allah Ta'ala itu maha berkuasa ke atas segala sesuatu, dan dia itu annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dia meliputi segala sesuatu dari ilmunya. Yakni nama dan sifat dia, kata Ibn Qayyim. Ini adalah tujuan yang paling mutlak. Allah ciptakan semua makhluk untuk memperkenalkan diri dia. Yang mana siapa yang mengenali dia, kata Ibn Qayyim, baru akan membawa kepada tujuan yang kedua. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi tauhid asma' wa sifat, buah dia, kesan dia adalah tauhid ibadah. Satu orang takkan boleh beribadah pada Allah dengan ibadat yang sebenar, ghayatul mahabbah tadi, kalau dia tidak ada tauhid asma' wa sifat. Dia tidak berinteraksi dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam kehidupan dia. Dia tidak menyaksikan perbuatan Allah, kesan-kesan daripada sifat-sifat Allah yang berlaku di sekeliling dia dan dalam diri dia. Kalau dia tak dapat yang tu, ibadat dia tak khusyuk. Sebab tu Ibn Mandah kata, man kana lillahi a'raf fakana minhu akhwaf wa kana fi ibadatihi akhsha. Siapa yang dia terhadap Allah lebih mengenali, maka dia terhadap Allah akan lebih takut, dan dia dalam ibadahnya pada Allah akan lebih khusyuk. Jadi siapa yang solat tak khusyuk, apa semua ni, pokok pangkal dia, dasar punca dia, akar umbi dia bermula daripada makrifah kita kepada Allah yang minima, yang sikit. Bila lagi tuan-tuan nak mengaji, nak kenal Allah Ta'ala dengan hakikat pengenalan? Bila lagi? Dalam keadaan umur kita tak lama dah berbaki ni. Kenal pasal, mengaji pasal motor, tayar motor, enjin motor boleh. Sport rim kereta. Ada orang bawa kereta berkelab dari showroom, bawa pergi tukar sport rim lah. Dia ada ilmu lah pasal kereta. Mengaji pasal handset, mengaji pasal sukan bola sepak, mengaji tahu banyak benda, tapi nama dan sifat Allah tak tahu. Allahu Akbar. Kerugiannya sangat besar. Jadi cara nak mencapai ghayatul mahabbah, ghayatul hub, cinta yang tertinggi dalam ibadat, menambahkan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.